Kalau kena air mata dan hingus untuk jatuh ke hingus tu jatuh, najis ke? Kalau kena air mata dan hingus untuk jatuh ke hingus tu jatuh, najis ke? Hingus bukan najis. Hingus bukan najis. Hingus dia adalah satu yang kotor tapi bukan najis. Ataupun bukan najis. Kecuali kalau hingus tu ada darah sekali. Yang itu boleh jadi. Yang itu boleh jadi najis. Itu kena tengok pada dia punya kadar darah dan sebagainya. Tapi kalau hingus saja warna kuning saja. Ini bila cerita pula kan. Warna kuning saja. Yang itu tak apa. Cuma nak ke? Solat macam tu orang nampak nanti kan. Tu benda tu. Faham lah dia kata. Kan dah jadi masalah. Okey, resdung. Kalau resdung kalau resdung orang yang ada resdung boleh tak kalau dia nak lap dia punya hingus dia kan biasa warna putih je lah kan, putih jernih je, air biasa je. Boleh tak kalau dia nak lap lah, kalau solat sendiri kat rumah okey lah dia boleh buat gitu kan, boleh ke tidak? Jawapannya boleh kan, sebab dia bukan najis. Okey, tapi kalau kat masjid surau jangan buat, malu kat orang kan. Itu je. Okey, nanah. Okey, kalau darah, nanah itu najis. Apa saja yang boleh jadi najis, apa saja namanya najis, maka tak boleh kena pada telekung. Okey, bulu kucing dimaafkan. Bulu kucing dimaafkan. Kita jawab direct terus dia punya apa ni? Telekung tak ada bau, rasa najis tapi warna dah cuci masih ada lagi. Okey, kalau dah cuci masih ada lagi warna, kalau dah cuci masih lagi ada warna, maka dimaafkan. Dimaafkan. Dah cuci, bukan tak usaha cuci, dah usaha cuci, dah pakai macam-macam dah kan, cuci, tak hilang juga power betul warna najis tu kan. Jadi tak boleh nak ni kan. Okey.